Kuih hijau berasaskan pandan. Ada 3 jenis. Satu bekas RM3. Jom kita rasa. Okey, yang pertama kita rasa kuih ketayap 5 ketul RM3. Satu bekas. Bismillah. Nanti kelapa gula melaka. Hijau dia tu memang nampak original punya hijau lah. Bukan pakai pewarna. Okey, yang kedua kuih cara 4 ketul RM3. Bismillah. Dia tak manis sangat. Okey, tapi rasa dia macam kurang sikit. Baiklah, yang ketiga adalah kuih seri muka 5 ketul RM3. Satu bekas ni juga. Dia ada pulut dia. Bismillah. Lembut dan sedap, tak manis sangat. Overall okey.